apa yang telah dibayar padanya. Okey, dia ingat medical card dia dah cover semua. So pada masa ni dia cukup berterima kasih dekat ejen telah submit satu plan rider sakit ketika tanpa pengetahuan dia dan dia telah dapat manfaat tu. Ini real testimony. Dan plan tu masih lagi info sampai sekarang. Berapa ribu plan yang untuk orang sakit ketika ni? Plan sakit ketika tu ejen tu dia buat 100,000, tapi masa manfaat tu telah diklaim dia ada 100,000 lebih lah dia dapat. So 100,000 lebih tu dia punya account value telah dibayar sekali one off, dan polisi induk tu masih hidup sampai sekarang lah polisi induk ni. Oh, bagus betul lah plan ni kan. Maknanya isteri si klien tadi dapat teruskan hidup walaupun suami sakit dengan pembahasan tersebut untuk teruskan kehidupan harian lah kan. Ya betul. So alhamdulillah dengan 100,000 tu tadi klien tu dapat tampung kos rawatan lanjutan dia lah. Okay, untuk benefit medical card dia dah dapat dengan hospital dengan syarikat terbayar direct kepada hospital, tetapi dia punya one off punya langsam punya payment 100,000 tadi dia buat backup plan untuk teruskan dia punya survival satu. Yang kedua dia dapat teruskan dia punya kos rawatan alternatif untuk jantung tadi. Oh, itu kira sakit jantung. Kalau selain sakit jantung, apa mak pernah uruskan tak? Untuk wanita ke? Okey, yang ni kira testimoni kedua lah. Yang ni pun saya rasa agak menarik untuk saya sharing. Sebab kedua kes ni, yang kes kedua ni berkaitan dengan breast cancer. Okey, so pada peringkat awal sebelum membuat submission sebenarnya klien ni dia ada sedikit tentangan lah. Maksud tentangan kat sini dia tak berapa setuju dengan rider untuk add on sakit kritikal. Kenapa? Pada masa tu bila kita add on rider sakit kritikal ni, bayaran dia tu akan sedikit berbeza lah untuk plan induk tadi. Walaupun perbezaan tu tak banyak pun, kurang daripada RM20, tetapi mungkin pada masa tu dia bajet agak tight. So dia cuba hold dengan untuk plan induk dia tadi. Tetapi selepas dinasihati, dikonvince oleh ejen apa keperluan plan sakit ketika tadi, dia bersetuju pada masa tu. So yang ni pun manfaat dia terima selepas dia telah didiagnose oleh salah satu penyakit kanser, lebih pada kanser wanita lah, breast cancer. So claim tu pun telah dibayar, dan dia pun cukup berterima kasih kepada ejen kerana dia memberitahu pada ejen tu menasihati dia pada masa tu supaya ambil plan sakit kritikal, rider sakit kritikal. So dia dah terima manfaat tu sekarang.